Jadi nampak. So bila keadaan macam ni, belakang dia ni, saya nak tunjuk. Belakang dia ni, nampak bawah ni. Belakang dia ni ada thermosensor. Ni. So thermosensor ni yang silap baca. 1 minit hari ni. Okey, hari ni kita ada satu Myvi. Myvi datang sini masalah aircon. Okey, apa jadi dekat aircon dia ni? Aircon dia ni, kompresor dia cut sekejap. Maksudnya dia on, cut. Dia on, dia cut off dia sekejap. Dia datang cari saya. Dia tanyalah apa masalah sebab dia dah tukar kipas, dia dah tukar kompresor yang baru. Sekarang, so saya bagi tahu dia, bang, abang biasanya masalah macam tu disebabkan thermosensor dekat belakang cooling coil tu. Jadi saya pun ambil keputusan, saya ambil kamera, saya suluh dalam cooling coil dia. Bila kita suluh memang berlendir. Jadi kita bagi tahu owner kena buka. Jadi bila buka, nah. Betul tak? Ni sama macam saya suluh tadi. Nampak berlendir macam-macam ada kat sini. Jadi nampak. So bila keadaan macam ni, belakang dia ni, saya nak tunjuk. Belakang dia ni, nampak bawah ni. Belakang dia ni ada thermosensor. Ni. So thermosensor ni yang silap baca. So saya rasa thermosensor dia dah salah. Dah rosak lah. So kita akan tukar thermosensor dia. Sebab tu kompresor dia cut sekejap. Dan punca thermosensor dia problem sebab ni lah. Nampak dia punya cooling coil dia dah kotor macam ni dah. Bukan dah kotor dah sumbat dah berlendir dah. Complete. Cukup package dah. Okay. So kat sini saya nak pesan. Yang benda yang paling penting ni. Nampak dia punya cabin filter. Nampak dia tak jaga cabin filter dia ni. Kalau anda nak cooling coil ni bersih, tahan lama, tak ada problem, simple je jaga benda ni. Kalau anda jaga cabin filter ni, cuci setiap bulan ke, setiap 2 minggu ke, ada orang ketawakan saya. Saya kata cuci setiap 2 minggu. Dia kata kerapnya bang. Kalau abang nak jaga poket, kerap lah. Kalau abang rasa nak abang duit banyak ke, abang tak kisah habis duit banyak ke, abang tak payah jaga, tak apa. Cuma kat sini, nampak. Ni, dia tak jaga dia punya cabin filter, apa jadi? Dia punya cooling coil pun habis lah. So nampak tak? Jadi kalau siapa yang ada masalah yang sama, yang kompresor dia kejap cut, kejap tak, kejap cut, kejap on tu, salah satu puncanya sebab thermosensor baca salah. So kalau siapa ada masalah aircon nak check, boleh bawa kereta datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Selamat hari ini, settle.